faktor umur bukanlah penghalang untuk kita mula menternak. Di video kali ini, kami bersama Pakcik Hamid yang tinggal di Jerantut, Pahang. Perjalanan kami mengambil masa 2 jam setengah untuk sampai ke Felda Kota Gelanggi 3. Beliau yang berumur 73 tahun bersama anaknya akan berkongsikan bagaimana kisah beliau mula menternak ayam bakar tulen. Selamat menonton. Besarnya kali ni. Nampak tu. Besarnya. Banyak ayam makcik beli ni. Ayam lebih kurang semua nak kali dengan ayam bakar ni. Ayam bakar ni 100 ekor dah. Ni ayam telur bawah ni ayam telur dengan ayam kacuk. Ayam kacuk. Kacuk dengan telur ayam kacuk dia orang pergi ni dia pergi kursus luar Kuala Lumpur kan, dia orang bagi mula-mula dia. Okay. Bagi tu segigit ingat kata beli ayam telur pula. Belah. Dulu pakai ayam telur pakai ni ni pakai ni jaring dia. Jadi tak tahan dengan tik dia berak sini apa kita nak cuci dah masalah. Betul. Banyak BPR ni. Ni noh. Banyak yang boleh belang BPR. Banyak dia tu pasal dia ibu dia ada tu banyak sikit. Dia telur pun kerak sikit. Putih tu dia ibu dia sebab ibu dia tak berapa ekor kan. Ada 2 ekor. Dia telur selang-selang gitu. Saya tanya acik memang acik bela semua sendiri ni. Acik jaga seseorang kalau sementara anak acik tak ada ni. Jaga seorang, jaga dia kadang-kadang balik pergi sana. Dia ada lori dia dengan elang kan. Ada orang ambil barang dia pergi sana, kadang-kadang balik rumah perempuan dia sana. Kita jaga hari-hari. Kalau saya tengok banyak ayam ni. Acik masih larat lagi jaga ayam ni pasal dulu kita duk ladang dulu hari-hari lelang tu. Lah ni sekat kita kerja ladang lah ni tak ada kerja apa. Ada anak ambil tu kita jaga. Dia jaga ni tak begini. Ladang. Sekarang ladang buat sawit. Ladang sawit. Abang dia pergi. Abang dia ada seorang kita ada 2 orang 2 adik ni abang dia jaga ladang. Sebab ladang tu dia orang pergi ada lembu, dulu ada kambing. Sebab dia seorang, dia ni tak ada nak jaga, dia jual kambing tu. Tinggal lembu senang je. Lembu tu saya belah lama dulu ni. Saya tak buat bagi dia orang. Dia orang jaga, dia orang sanggup nak jaga. Bagi. Dia pun beli ayam ni, saya jaga. Ni ayam ni dia. Ayam yang lebam brown ni. Telur dia acik jual ke macam mana? Jual dekat jiran ke? Jiran sini tak pergi kedai. Jiran sini. Ada yang ambil, ada suruh pesan, suruh pergi hantar. Itu. Jual dekat kawasan terdekat je lah. Kawasan ni kawasan terdekat. Kawasan terdekat pun dah cukup dah. Cukup dah. Sebab tu 100 ekor untuk 1 ekor. Sebab kita jual rendah pada kedai.
Macam kedai jual harga 12 dulu kita jual 10 ya. Sebab kedai pun dia nak ambil. Sebab kita rumah kan kalau kita nak jual ke rumah kedai tak boleh lah. Kedai orang pergi barang lain lagi apa-apa. So, saya nak tanya Acik, selain pada Acik buat ternakan ayam ni, Acik buat apa lagi selain daripada ni? Dekat sekarang ni. Dekat sekarang ni kat rumah kerja buat ayam ni lah. Buat ayam ni lah. Ni cadang ni kalau esok ni ayam ni dah tak belah kan. Dah habis tu dia orang nak beli ayam banyak bakar lagi nak belah. Nak belah ayam bakar saja. Selepas ni memang buat fokus bakar sajalah. Bakar saja ya. Sebab apa ni ayam ni dia lama-lama esok dah habis kan. Dia tak telur kan kita jual bang. Tak belah lah ni. Kita belah. Pencin. Duk kira nak belah bakar semua. Sebab baru ni pun dia orang kita ingat sikit sangat kan. Tu kita ambil ayam ni belah dah belah dah. Belah-belah ni. Tu. So memang petang-petang Acik memang kat sini lah. Uruskan ayam lah. Ayam. Pagi, petang. Pagi bagi ni bagi apa pelihara siap bagi makan apa air apa semua. Kalau tak ada makanan pergi cari dulu makanan sana kat Bandar Usat sana. Minggu sekali pergi lah cari makanan. Sekarang kebun dah tak masuk lah. Anak Acik lah masuk kebun. Bagi dah masuk lah. Sebab kita masuk pun tak boleh nak buat apa dah. Cuma masuk pergi tengok-tengok itu. Acik umur apa dah? Ni 73 lah. 73? Memanglah saya ni binatang ni saya minat daripada dulu lagi. Dulu saya belah lembu kan. Mula-mula dulu belah lembu. Lepas tu mari dia ni belah kambing pula. Dia campur keling lembu kambing lah. Peternakan ni dah biasa lah. Biasa daripada kampung ni. Tak boleh duduk saja kan. Ni sekarang tak boleh pilih ladang buat macam ni lah. Tak boleh nak duduk saja tak boleh. Sebab kita lah ni masalah lutut nak kita nak jalan-jalan lasak-lasak tak boleh. Lutut ni. Lutut dia sakit. Yang kena buat kerja setempat saja. Ayam telur ni lebih kurang 50 ekor ni. 50 ekor campur sekali semua tu adalah 100 lebih. 100 ekor lebih. Sebab kalau anak ni buat sendiri garam ni. Pakai netas sendiri kan. Ni nak tengok ni kalau dah. Saya nak beli nanti ni. Kalau ni. Ni kalau Rhode Island saya nak dengan anak-anak ni BPR ni. Kita kalau dah habis ni buat pula anak. Sebab tu dah kurang. Baiklah, saya sekarang berada bersama dengan pemilik reban di Jerantut. Kampung apa tuan? Nama kampung? Felda Kota Gelangi 3. Felda Kota Gelangi 3. Saya bersama dengan anak pakcik yang menjaga sekarang ni, ternakannya sekarang ni. Saya nak tanya tuan, apakah tujuan tuan menternak ayam ini? Adakah sebagai sekadar hobi ataupun apa? Sekadar nak mendapatkan pendapatan sampingan, ataupun mungkin selepas ini nak buat secara full time ternakan ayam ni? Baik. Asalnya saya menternak ayam ni asalnya daripada hobi. Saya berminat dengan jenis bakar-bakar ayam. Pelbagai jenis bakar-bakar ayam dalam kategori ayam penelur lah. Jadi pada awalnya saya buat permulaan ni sebagai hobi ya. Lepas tu lama-kelamaan saya bertambah ke ayam Lohman Brown, cuba untuk menternak menghasilkan telur pula. Asalnya untuk food security untuk keluarga sendiri je asalnya kan. Tapi dah lama-lama saya tambah ayam. Sekarang dah boleh hasilkan penjualan pula untuk kampung ni ya. Dah mula nampak hasil lah. Boleh dapat hasil pula sikit sebanyak lah. Itu asalnya. Dia yang kampung ayam telur ni lambat juga nak dapat hasil Ya, lambat je. Sebab saya bela daripada anak kecil umur seminggu untuk dia dapat hasil telur, start bertelur umur 4 bulan setengah. Jadi itulah tempoh masa yang lama jugalah untuk mendapatkan telur tu pada awalnya. So masa awal tu memang tuan keluar modal sendiri dan sambil-sambil tu pergi buat kerja dululah. Sambil-sambil tu saya pun saya sebagai bekerja sendiri sebagai buat transport kan. Kadang-kadang saya buat lori, kadang-kadang ikut job lah. Jadi ayam ni sebagai sampingan lah. Sampingan. So buat masa ni memang ayah tuan lah yang jaga. Sekarang ni kalau saya outstation memang 100% ayah saya jagalah. Dia yang seronoknya bela ayam ni, dia boleh jadikan kita sebagai terapi lah.
Okey, terapi betul. petang kita nak relax. Sebab jaga ayam ni bagi saya tak susah pun, mudah je kan. Okey. Jadi tak perlu penjagaan yang terlalu rapi. Kadang kita jaga dia, bagi makan cukup kan, pastikan kesihatan dia okey. Jaga kawasan reban ni okey, insya-Allah mesti boleh hidup. So tak ada masalah lah bagi pakcik untuk jaga bagi orang tua pun boleh jagalah. Dia pun seronok kan? Seronok. Petang-petang dia boleh dengan ternakan. Betul. Petang boleh main dengan ayam ni. Tuan ada nampak tak potensi ayam penelur pembaka ni untuk diternak di setiap rumah di masa akan datang? Potensi ayam penelur ni macam mana bagi tuan? Bagi saya potensi untuk menternak ayam ni saya rasa sangat bagus lah. Sebolehnya setiap rumah perlu ada menternak ayam, kurang-kurangnya ayam penelur lah, sebagai food security keluarga masing-masing kan. Tak perlu banyak pun tak apa, cukup 10 ekor pun okey. Dah boleh menghasilkan 8 ke 9 biji telur sehari. Okey, kan? Boleh lah untuk guna pakai untuk keluarga. Kalau macam ayam baka ni pula pun sesuai juga. Sebab kita tahu dia dua fungsi. Ada ayam dia sebagai ayam penelur, ayam pendaging. Dan yang kelebihan dia sebagai ayam hiasan jugalah. Okey, cantik lah. Lepas tu kita boleh biakkan dia kan? Ya betul, kita boleh biakkan dia. Dia tak macam hybrid ni kan? Hybrid dia sekadar fokus untuk telur. Ini memang fokus untuk telur. Yang baka ni kita boleh biakkan dia Kita boleh biak dan kita boleh jual pula anak-anak dia. Betul. Telur benih pun ada harga. Tak perlu nak pergi kedai lah, nak beli ambil anak ayam, beli anak ayam lagi dah. Selain kita boleh makan telur dia, kita pun boleh jual. Daging ni pun sedap kan? Dah pernah rasa dah? Saya dah pernah rasa. Untuk arak-arak saya dah pernah rasa. Macam mana rasa dia? Okey? Rasa dia okey. Rasa beza lah daripada ayam daging kat luar tu kan. Memang betul. Lepas tu satu lagi kita yang menternak sendiri, jadi kita tahu apa ayam kita makan. Jadi orang kata lebih yakin lah kita daripada kita beli ayam kat luar tu. Okey, baiklah Tuan Nazri, terima kasihlah kerana meluangkan masa bersama kami. Kami mendoakan semoga Tuan Nazri bersama pakcik lebih majulah di masa hadapan dengan bersama ternakan. Ya, insya-Allah. Ada tak Tuan nak bagi sedikit kata-kata untuk peternak-peternak baru di luar sana? Baik, untuk peternak-peternak baru, saya sarankan sebelum untuk menjadi peternak ayam ni, saya sarankan cubalah cari ilmu dulu. Mungkin boleh pergi kursus ke, mungkin boleh berkawan dengan kawan-kawan yang dah menternak, cuba tanya pendapat dia orang, apa risiko, apa kelebihan, apa kekurangan dia orang untuk menternak ayam ni lah. Tapi bagi saya apa-apa pun menternak ayam ni bukannya perkara yang susah lah, memang mudah lah. Untuk orang-orang tua, yang penting ada kawasan lapang ataupun kawasan-kawasan rumah yang tak guna pakai tu, sebaiknya menternaklah ayam. Okey, betul. Lebih-lebih kawasan Felda ni kan? Ya, betul. Kawasan Felda, betul. Kawasan Felda banyak kawasan-kawasan yang terbiar kan. Belakang rumah, ada ruang sikit boleh buat. Betul, ayam ni dia sesuai skala perumahan kan? Ya, betul. Kan? Okey, terima kasih Tuan atas perkongsian Tuan. Diharap saudara-saudari di luar sana dapat mengambil input lah di konten kami pada kali ini. Okey Tuan, terima kasih banyak atas perkongsian Tuan. Okay, baik.